Yo, what's up? Guys, welcome back to my channel YouTube Souza. Alright guys, kembali bersama Souza guys. So guys, kita kembali membuat konten. So, hari ni kita nak buat konten iaitu review barang macam sama macam hari tu. Hari tu kita review baju Choi S Retro Evo. Tetapi ini kita nak review baju Choi juga yang susah beli dekat event Choi Motorsport Day 2 KD guys. So, let's go kita review kat korang semua. Sebelum tu, Suzan nak beritahu korang semua, kemungkinan video ni akan di hold dulu untuk post kemudian. Tetapi dalam masa tak berapa hari kemungkinan lah. Tapi ini video dah rekod awal. So, mungkin dah berapa hari kita hold dulu dalam kemungkinan gitulah guys. Sebab ada hal lain. And apa-apa pun, terima kasih siapa yang terus support Suzam. Teruskan support Suzam. And insyaAllah next content lagi terbaik untuk korang semua. So, sebelum kita start ini konten, macam biasa, jangan lupa tekan butang like, share, comment and subscribe. Dan subscribe. Thank you so much. Let's go. Kita start ini konten. Dekat depan Suzam ni dah ada dah barang, nampak ni. Nampak. So, kita akan review baju Choi Motorsport event ni guys. So, baju ni Suzam nak beritahu korang semua, Suzam dah pakai semua. And kita dah buka plastik guys. So, nampak. Dalam plastik kosong. So, Suzam beli berapa guys? Suzam beli, explain korang semua, Suzam beli dua. Dua dia akan ada percuma satu guys. Bila beli dua dapat percuma satu. So, untuk baju-baju je ni kita review dulu lah, baru Suzam beritahu semua. Kita review dulu. So, Suzam beli dua, dapat tiga. Nampak ada tiga plastik kat sini. So, sebelum review baju tu, kita review dia punya bag. Nampak? Choi. So, first kali kita akan review baju iaitu keluaran baru daripada Choi Motorsport V4 guys. So, ini merupakan warna hitam guys. So, gini. So, depan dia gini guys. Sekejap. Betulkan lengan dulu. So, ini warna hitam dan line putih guys. Depan ada tulis Choi Motorsport, logo lumba ini. Sebelah ni ada tulis Choi Racing. Dan tepi ni ada line. So, jangan risau, tepi ni pula ada tulis lagi. Ada Choi Racing. Sebelah ada tulis. Tak ada. Sebelah ada juga. Ada Choi Racing guys. So, ini depan dia. Dan ini belakang dia guys. Belakang dia gini. Choi Racing. Belakang ada tulisan Cina sikit. Jepun macam tu. So, saiz berapa Suzam ambil? Ini saiz L dan special edition. So, next pula. Baju yang kedua. Baju kedua Suzam beli iaitu ini limited lah guys. Limited. Suzam suka beli baju-baju limited, barang-barang limited. So, next kedua iaitu Choi Motorsport KD Limited Edition guys. Nampak? So, belakang dia sekejap lagi Suzam review. Kita review depan dulu. So, belakang dia ada tulis Choi Motorsport. Apa ni? Choi Motorsport Day 2.0. Dan ada line biru kat sini. Atas pula kat sini belah kiri ada tulis CMO 2.0. Dan ada warna biru. Bawah dia Choi Motorsport Day 2.0. Sebelah ada tulis KD guys. Kau boleh tengok sini. Okay. So, belakang dia, sebelum belakang dia kita review belah kiri dulu. Kat lengan dia tulis ada Choi Racing guys. Sebelah sini pula, belah kanan dia ada tulis Hari Bilion Negara 2025. Disebabkan apa guys? Sabar, Suzan akan review. Review belakang dia pula.
Tengok. Belakang dia ada logo kereta. Menara Kuala Lumpur, menara KLCC. Dan ada tulisan Choi Motorsport Car Day. Betul? Car Day 2.0. Bawah ada Choi Racing, Car Day dan HBN. Nampak? So guys, kenapa dia ada letak tulisan Hari Belia Negara? Masa tu event tu mengenai dengan Hari Belia Negara pada tarikh hari tu juga guys. So, the collaboration dia sekali lah dekat ini. So, dia punya sini Choi Motorsport Special Edition size L guys. So, inilah baju limited edition Choi Motorsport Car Day 2.0 guys. Nampak belakang gini. Tu siapa yang nak macam ni memang dah tak ada dah guys. Memang dah tak ada. Ini limited edition dia. So next pula yang terakhir guys. Yang terakhir dia bagi dengan warna hitam campuran hijau guys. Nampak sini. Ini lain sikit daripada lain. Itu ada line kan. Di sini ada hijau nampak. Jelas hijau kat sini. So review ada tulisan hijau. Oh memang nampak hijau lah. Choi Motorsport, Choi Racing. Atas ni Choi Racing, sebelah pun Choi Racing, belakang dia. Sama juga design dia tu. Tapi ini lain mencorak sikit. Choi Racing. So sama juga Choi Motorsport. Ni punya V4 Special Edition size L guys. So ini size L. So guys, yang V4 ini dan ini guys. Ini untuk V4 nya. Dan ini special edition Car Day punya guys. So itu saja guys. So Suzan beritahu semua, kalau korang nak beli baju Choi, pastikan ada tab dia ni. Tab ni dia ni nampak ori guys. Nampak. Ni tab dia nampak ori. Setiap baju ni mesti ada tab. Nak. Jangan beli kopi ori guys. Kalau boleh beli yang ori, kita support lokal kita, and itulah. Beli kopi ori takut kain tak sedap. Gitu. Jangan beli banyak. Kalau kau tak mampu beli satu baju kau cukup dah kan. So guys, itu sahaja kita punya konten guys. Kau dah tengok baju-baju itu. So Suzan nak beritahu kau semua, kalau ada lagi kot. Yang untuk special edition ni memang tak ada keluaran rasanya guys. Untuk yang V4 ni rasa dah habis stop. Tapi kemungkinan kalau restock balik, kau boleh tengok dekat SJM Shop lah. Ada jual juga guys. Ada pomot. So apa-apa pun, stay tune untuk next content pula guys. Ciao.